Hari ni saya nak tutorial untuk you nak ke Bangsar South naik LRT. Beli tiket ke stesen Kerinci ataupun KJ18. Setelah you keluar daripada tempat tiket tu tadi, cari menara telekom dalam bangunan yang sama juga sampai ke hujung sekali. Setelah you sampai ke hujung bangunan yang sama itu, belok ke kiri buat U-turn, nanti you akan jumpa jambatan untuk ke Bangsar South. Setelah sampai kat sini, saya naik eskalator. Saya tahu kat bawah tu dia ada signboard kata yang covered walkway, tapi saya ambil eskalator ke atas. Saya ambil kereta dan jalan terus sampai ujung sana, nanti ada Family Mart. Jalan terus sampai ujung sana, tapi lintas jalan tu hati-hati sikit. Tu ini banyak tempat nak selfie, fountain. Ni terus lagi sampai sana, sampai ujung sekali, all the way. Ni ada bas, kalau you berhenti dekat stesen universiti, ada bas yang akan bawa ke Bangsar South, tapi mungkin dalam 30 minit sekali kot. Tu dah dekat, dah nampak Family Mart. Di sebelah kanan ni ada My News, tapi bukan dia lah. Jangan singgah-singgah pula, terus ada Family Mart kat sana. Bila dah sampai dekat Family Mart ni, you layaklah untuk dapat satu aiskrim cone. Pergi treat yourself dengan aiskrim cone satu. You belok kanan. Dan jalan nanti sampai ada tempat polis bantuan. Tu tadi, nampak tak? Yang ada warna biru tu tadi, polis bantuan tu, you belok kiri, naik eskalator lagi. Kalau nak tabik spring dekat polis bantuan ni pun boleh juga. Jadi naik. Ini kita nak pergi office AFC yang untuk tingkat 2 tu untuk ambil stok, self collect, dan kalau tingkat 13A tu dia untuk kita buat LOP, acara seminar dan sebagainya lah. Untuk you nak dengar, nak faham ada lebih lanjut tentang business plan ataupun produk. Okey, bila dah sampai atas ni, belok kanan. Belok kanan tu nanti you akan jumpa lagi satu eskalator, dia tulis Link Bridge. Link Bridge tu tadi, you naik eskalator. Tadi sampai atas. Kalau eskalator ni tak rosak, baguslah. Kalau rosak, you nampaklah sendiri. Tu nampak dah velocity dah dekat dah. Kalau you nak jalan kat luar sana bawah panas-panas, silakan. Tapi tempat ni tak aircon. Tapi tak adalah terpanas matahari terik. So, tiba atas tu, belok ke kanan. Bila dah belok kanan, ujung sana velocity lah. Cari podium. You tak akan jumpa velocity suite. Kan tu ada tulis the vertical podium. Yang kat bawah sebelah kanan tu. Tu tadi, the vertical podium. Lepas tu belok kanan lagi, turun eskalator ke bawah. Bila tiba bawah, jangan keluar pintu tu, you belok ke kiri tu tadi. Tower A. Jadi ikut je jalan tu. Kat sini dah aircon, dah sejuk dah tadi. So you cari ini Tower A. Masuk ke dalam pintu kaca tu tadi. Masuk dalam pintu kaca tu, you pergi dekat tempat orang beratur-beratur ni, ada beberapa macam iPad tu. Ambil, kenapa orang ni beratur sebelah sini? Kan ada ni kosong. Tadi. Begitu tulis, you scan you punya IC dengan you punya muka sampai dia keluar data dekat skrin tu tadi. Dan lepas tu you tulis Kenco. Nanti dia keluar, ada tulis AFC. Dan setelah tu you naik lift sampai ke tingkat 2. Kalau LOP tu tingkat 13A. Tekan lift tadi. Yang ini tingkat 2 untuk collect barang. Kalau siapa-siapa yang belum sembahyang Zuhur tu tadi, keluar daripada pintu kaca tu tadi, you pergi belok ke sebelah kanan. Nanti ada lift kecil, dia akan turun ke LG. Kat situ, dia dekat parking lot. Okey, selamat mencuba.